Saya jemput Yang Berhormat Brasah. Terima kasih Puan Pengerusi atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan peringkat jawatankuasa Kementerian Pendidikan pada petang ini. Perkara pertama yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan putiran 062400 Bantuan Awal Persekolahan. Perkara ini pernah saya bangkitkan ketika peringkat dasar tapi masih belum mendapat jawapan daripada kementerian. Saya memetik kata-kata daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika membentangkan pelanjawan. Beliau menyebut bahawa mulai 2026, penyaluran bantuan akan dibuat di sekolah melalui guru kepada ibu bapa. Ini bagi memastikan hubungan baik antara guru dan ibu bapa demi pendidikan lebih baik anak-anak. Ayat ni, saya mohon penjelasan dari kementerian. Apakah ayat ni menunjukkan bahawa ibu bapa kena hadir untuk terima RM150? Dan sebelum tu saya nak sebutlah, 800 juta yang diperuntukkan tu sangat baik, sangat membantu kepada kebanyakan ibu bapa dalam membuat persiapan untuk sesi persekolahan baru. Cuma boleh tak kita ini nak pengesahan daripada kementerian, boleh tak gunakan cara pendekatan pada awal tahun ni di mana dia terus masuk dalam akaun. Jadi apa akan terjadi kalau ibu bapa tu dia tak sempat hadir? Apakah dia tak akan dapat ataupun dapat lambat ke macam mana? Saya mohon penjelasan daripada kementerian selepas ini. Perkara kedua, Puan Pengerusi, putiran 060400 allowance murid perkeperluan khas naik daripada 199 juta kepada 269 juta. Saya nampak lonjakan yang baik untuk allowance murid keperluan. Saya nak tanya, penambahan ni sebab adakah penambahan ni melibatkan yang murid sekarang dapat RM150 sebulan, dia akan lonjak kepada 200 ataupun macam mana? Ataupun unjurannya menunjukkan murid berpendidikan khas akan bertambah. Mohon penjelasan. Sebab peningkatannya 35%, 35%. Jadi, apakah ia bertanda lebih ramai ataupun jauh lebih ramai murid akan enroll dalam kelas PPKI? Mohon penjelasan. Dan berkenaan dengan pendidikan khas, Puan Pengerusi, putiran 01300 pendidikan khas di bawah pembangunan. Peruntukan tahun lepas 124 juta, kali ini 212 juta. Satu peningkatan yang saya sendiri memberikan pujian, kredit kepada Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Malaysia Madani sebab selalu saya antara yang kata orang pejuang untuk memperkasakan pendidikan PPKI, pendidikan khas ini. Sebab saya tahu sebagai ayah yang ada anak di kelas PPKI, saya cukup terasa apabila ada sekolah yang mana fasilitinya dianggap ataupun dibiarkan sebagai second class. Kita kena angkat PPKI ini setara dengan kelas perdana. Jadi saya nak tanya, daripada 212 juta ini, adakah bermakna lebih banyak kelas PPKI akan dibuka? Okey, saya mohon perkara ini. Dan saya nak sebut secara spesifik kepada sahabat saya yang berhormat Timbalan Menteri, di daerah Seremban, di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Seremban, purata kelas PPKI, tak kira menengah ataupun rendah, tak kira SK ke SJKC ke, puratanya 10 orang murid ataupun lebih satu kelas. Tetapi piawaian standard dari KPM sendiri 7 orang. Dia kalau daerah lain, saya bagi contoh, ini saya sebut secara jelas untuk Negeri Sembilan. Daerah Tampin, Kuala Pilah, JJ, biasa dalam 7-8 orang. Daerah Seremban ni sangat padat. Jadi saya mohon supaya ada penambahan kelas PPKI khas untuk daerah Seremban. Dan berkenaan dengan PPKI ini juga, ini saya percaya sahabat saya yang berhormat Timbalan Menteri cukup tahu perkara ini. Saya berikan satu statistik untuk daerah Seremban. Kita ada 63 SK, 27 ada PPKI, 40%. SJKC 31 buah, hanya 3 saja ada PPKI, 10%. SJKT 19 buah, 3 ada PPKI, 16%. Nampak sangat SJKC ni ketinggalan. Walaupun SJKC kita tahu dari segi pembinaan, pembangunannya ada LPS yang cukup kuat, cukup komited. Tapi dari segi PPKI, saya nak minta kementerian supaya kita tengok macam mana untuk membanyakkan kelas PPKI. Saya sendiri antara yang cukup kuat untuk menyokong. Tapi saya perlukan saya harap kementerian akan memberikan satu momentum tambahan supaya lebih banyak SJKC. Sebab ada SJKC, ada kelas kosong. Tapi dia tak berapa minat nak buka PPKI. Kalau
Nak contoh, saya boleh berikan contoh. Kelas kosong. Takkan kelas kosong kita biarkan? Padahal patut diutilize untuk perkara lain. Jadi saya mohon penjelasan daripada KPM. Puan Pengerusi minta 1-2 minit tambahan, ada perkara lain. Putiran 06, 03, 00 mematabatkan bahasa Melayu, bahasa Malaysia, memperkukuhkan bahasa Inggeris, MBM, MBI. Saya nampak ada 120 juta untuk geran. Jadi apakah program ni? Sama ada program ni sifar peralihan untuk murid-murid SJKC dan SJKT juga termasuk dalam program ini. Mohon penjelasan dan perincian tentang program di bawah perkara ini. Dan satu lagi perkara, 02300 Institut Aminuddin Baki. Ini dekat Bandar Enstek, Parlimen Rasa Institut ni. Saya nampak peruntukan dia berkurangan. Tahun sebelumnya 35 juta, kali ini 25 juta. Kenapa kurang? Sebab inilah institut akan melahirkan guru besar dan pengetua yang mengikuti khusus MPQEL, Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan. Saya nak berikan satu ni. Ini data, ini fakta di Negeri Sembilan. Sekarang ni untuk sekolah rendah, sekolah kebangsaan dan SJKT, calon yang layak yang sudah dapat sijil MPQEL sudah ada. Tunggu kekosongan untuk penempatan. Tapi di SJKC kekosongan ada. Tunggu calon untuk selesaikan, sempurnakan khusus MPQEL. Jadi kenapa SJKC ni nampak berbeza sangat? Kalau boleh, saya nak cadangkan semua adelan kena ada calon yang layak, sudah ada sijil dan ada saja kekosongan, terus isi. Supaya tak ada sekolah yang menghadapi masalah kekurangan guru besar untuk tempoh yang lama. Dan perkara terakhir 30 saat, Puan Pengerusi. Sila gulung masa surat 30 saat. 00105 pendidikan prasekolah. Saya nampak ada 62.5 juta untuk ini. Adakah ini untuk membuka kelas kelas prasekolah di sekolah rendah? Dan ada tak daerah Seremban mendapat apa imbuhan daripada ini? Itu saja. Terima kasih atas masa tambahan yang diberikan oleh Puan Pengerusi. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.